Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati kita akan jadi tenang. Maksudnya kalau kita nak ketenangan tu, kalau kita sebagai seorang orang Islam, kita akan cari ketenangan dengan Al-Quran. Dan cara untuk kita cari ketenangan Al-Quran tu bukan saja dengan baca Al-Quran, tapi kita juga cuba untuk tadabbur Al-Quran. Okay. Soalan pertama, macam mana cara Kak healing bila Kak rasa stres? Jogging. Yang lain tak ada? Ada juga ngaji. Okey. Soalan kedua kan, apa pandangan Akak tentang tujuan utama Al-Quran diturunkan? Panduan umat Islam. Okey. Soalan ketiga, Akak pernah dengar tak perkataan tadabbur? Pernah dengar tapi tak tahu sangat lah. Okey, sebenarnya dalam Islam ni cara terbaik untuk kita healing, Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Okey, ketahuilah hanya mengingati Allah hati kita akan tenteram. Okey, maksud dia ni bila kita stres, kita ada masalah apa ni, kita kena ingat Allah. Baru hati kita akan tenteram. Okey. Lepas tu Allah sebut siapa dia buat gini ni, dialah ulul albab, orang yang cerdik. Orang cerdik ni sebenarnya nak jadi orang cerdik bukannya payah. Kita baca Quran, kita faham, kita amal, itulah orang cerdik. Jadi itulah kongsian daripada kami. Sekali pun tak kita baca, kita tak faham tak. Kita baca tahun-tahun pun dah ulang baca kan. Tapi kita sebenarnya apa yang Tuhan nak sampaikan, kita apa teguran Tuhan Allah tu, kita tak tahu tak. Yang kita rasa kita baca tu, kita hafal dia punya tafsiran. Kan? Kita faham apa tu bismillah, kita faham. Tapi apa yang tersirat di sebalik tu? Di mana tadabbur ni satu persatu perkataan tu kita akan gini apa pada pandangan apa tujuan utama Al-Quran ni diturunkan kepada kita? Tak tahu. Okey. Jadi bila kita ada masalah, kita stres, kita tadabbur Al-Quran, kita dengar isi ayat Quran tu apa yang disampaikan dalam Al-Quran tu. Hati kita lebih tenang, bila kita tadabbur, dia lebih detail, lebih dekat dengan hati kita. Kita faham. Lebih faham. Allah kata ketahuilah sesungguhnya mengingati Allah tu hati akan menjadi tenang. Tu tujuan utama bila Allah ada sebut dalam Al-Quran. Kita kan macam tertanya juga kan. Ada ke pasal healing ke dalam Quran ni ke? Lagu mana nak hadapi ujian ni, nak hilang stres kita ke? Dan soalan yang ketiga, Kak pernah dengar tak pasal tadabbur? nak tahu arti ayat Quran. Jawapan untuk soalan pertama, kalau dalam Islam, kalau kita stres, sedih, cara terbaik untuk kita healing, ialah dengan berzikir ni Allah dia. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-28, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Maksudnya dengan berzikir mengingati Allah, hati akan lebih menjadi tenang. Bila kita faham Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita akan faham bahawasanya Allah uji kita bukan kerana Allah benci, tapi Allah uji kita kerana Allah sayang. Yang ketiga pula tadabbur Al-Quran ni ialah kita nak baca tu bagus dah. Baca, kita nak faham dia. Kita nak amal ke Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari ni. Lepas tu kita nak royak pula kat orang. Siapa pula kat orang lain. Tu hak Al-Quran yang kita kena buat. Soalan pertama ni Kak, macam mana Kak healing? Bisa kata kalau Kak sedih ke, lagu mana Kak nak hilang ke perasaan sedih gitu? Lagu mana Kak healing? Sebab ni alhamdulillah lah, yang sedih kurang dia tak ada sebab kita dah tahu. Alhamdulillah. Adik, macam mana adik healing bila ada masalah adik? Luah ke mas? Perasaan ko healing lah, ambil ketenangan. Saya jogging lah. Jogging. Okey. Maknanya adik jogging lah untuk dapat tenangnya diri lah. Okay. Tengok alas sekitar semua lah. Maknanya tengok juga cinta Allah. Okey, yang kedua pula, tujuan Al-Quran diturunkan adalah sebagai panduan hidup kita lah. Bila panduan hidup kita, Allah sebut dalam surah Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatuhu. Okey, kitab ini iaitu Al-Quran diturunkan kepadanya untuk penuh keberkatan, penuh kebaikan untuk kita tadabburi. Kita fahami ayatnya untuk kita amalkan. Jadi penyelesaian masalah dalam hidup sebenarnya terbaik Tuhan ajar. Tuhan ajar iaitu dengan rujuk kembali kepada Allah. Jadi sebagaimana Tuhan sebut dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub.
yang bermaksud orang beriman hati mereka jadi tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah hanya dengan ingat pada Allah tu hati boleh tenang. Sebenarnya bila kita hadapi masalah sebenarnya mana mari kita rasa masalah dia mari daripada hati kita dia. Jadi ubat untuk menenangkan hati kita Tuhan sebut tu. Tuhan sebut mana dalam Jadi tujuan utama Quran bukan hanya untuk dibaca, ikut ibn makhraj, sifat, tartib, tapi yang lebih penting sekali kita memahami apa yang Allah nak beritahu kat kita sebagai panduan hidup kita. Jadi betul lah jawapan yang kalian cakap kat Dewa Yak dia Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Macam mana semua ada panduan kat situ Allah beri kat kita sebab disayang kita untuk kita ke syurga. Allah siapkan syurga untuk kita. Seperti dalam surah As-Sad ayat ke-9 Allah tersebut, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Mubarak mana berkat, mana kelebihan yang banyak. Kelebihan yang banyak. Jadi Quran ni kita penuh keberkatan supaya mereka mentadaburinya, memahami ayat macam yang Kak Noya tadi lah.